Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada awal bulan Disember ini, 1 Disember, tim relawan Yayasan Amal Malaysia kita akan berangkat ke Mesir untuk menguruskan sekurang-kurangnya 3 trak bantuan bekalan makanan yang berupa pek baku makanan dan juga gandum untuk kita serahkan ke pelarian Gaza di Gaza melalui pintu sempadan. Dan juga kita juga akan meraihkan pelarian Gaza, pelarian rakyat-rakyat Palestin. Kita juga akan meraihkan rakyat-rakyat Palestin yang akan berada di sempadan Mesir untuk sama-sama kita meringankan penderitaan kelaparan yang sedang mereka hadapi sekarang, ditambahan pula dengan keadaan musim sejuk, hujan, keadaan mereka sungguh tertekan, dan kita harapkan dengan sedikit bantuan daripada rakyat Malaysia ini dapat memberi keringanan kepada mereka, dan insyaAllah teruskan menyumbang untuk misi-misi yang akan datang sama dengan misi Amal for Gaza, from Malaysia to Gaza with love. Allahu Akbar.